pergi ke kedai bersama Mak Jah. Kali ini Cik Yam di Alo Gajah. Unit kali ini sangat menarik. Kalau anda nak tahu, jangan scroll-scroll, tunggu sampai habis tau. Tengok muka dulu. So kat mana tu Cik Yam? So kali ni Cik Yam berada dekat rumah cantik fully reno. Rumah 2 biji jadi 1 biji. Kat mana tu? Taman Rembia Setia. Kalau you tengok rumah ni, ya Allah, terus jatuh cinta. Sebab apa? Fully reno. Ada 4 bilik, 3 bilik air. Tak payah banyak cakap. Macam biasa, jom Cik Yam buat tour dalam rumah. Unit kali ni Cik Yam bawakan kepada anda semua unit yang berada di Taman Rembia Setia Alo Gajah Melaka. Unit ini merupakan unit single story terrace yang di mana asalnya adalah 2 unit rumah yang berbeza yang di mana sekarang dijadikan 1 unit. Unit kali ini berstatus freehold bumi lot, mempunyai 4 bilik dan 3 bilik air. Berkeluasan 2,200 square feet dan build out dia adalah 1,400 square feet. Selain tu, unit ni dah renovate, extend kitchen cabinet dan tabletop. Car porch dah siap awning. Unit ni pun dah fully tiles, jadi anda tak perlu risau tentang kos. Selain tu, unit ni pun dekat sangat dengan klinik kesihatan Rembia, 2 minit. Nak ke Masjid An-Nasuha, 3 minit. Nak ke Sekolah Kebangsaan Rembia, 4 minit. Nak ke Bandar Alo Gajah, 10 minit. Ke Lotus Cheng, 13 minit je. So macam ni? Cantik tak rumah? Bestnya rumah ni, you all beli dah tak payah nak buat apa-apa. Macam saya cakap, owner dah fully reno. Nak buat homestay boleh, nak duduk sendiri pun boleh. Banyak ruang dekat sini. Ada 3 ruang untuk you all lepak-lepak. Ruang pertama dekat bahagian utara. Ruang kedua umpama kita dekat barat. Dia punya desain rumah ni modern klasik punya. So macam biasa, nak tengok rumah ni, tekan link di bio Cik Yam, Roger Cik Yam laju-laju. So jangan lupa cari Cik Yam. Okay, kita jumpa kat next destinasi. Bye.